Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Buku karangan Pendeta Za'bah sebagai sebuah nasihat kepada orang Melayu. Siri yang ke-22, muka surat 71. Di dalam Al-Quran tersebut firman Tuhan berkenaan dengan kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal ma la ala hubbih zawil khurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba' ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 177. Yang maksudnya, yang dinamakan baik dan betul itu bukanlah iaitu kamu mesti menghadap mukamu arah ke timur atau ke barat, tetapi adalah yang dikatakan baik itu yakni perbuatan barang siapa yang percaya akan ada Allah dan ada hari kemudian dan ada malaikat dan percaya akan kitab yang datang dari Allah dan akan nabi-nabi sekalian, dan perbuatan barang siapa juga yang memberi-beri harta kerana kasihnya akan Allah atau padahal ia sendiri sayang akan harta itu kepada segala sanak kerabat yang rapat dan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin dan kepada orang yang dalam perjalanan berjalan kaki kerana kurang belanja dan kepada orang-orang yang meminta sedekah dan juga memberi-beri untuk menebus kemerdekaan hamba orang atau menebus orang tawanan, dan perbuatan barang siapa yang tetap mengerjakan sembahyang, tidak tinggal-tinggal dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang mencemurnakan perjanjian apabila mereka telah membuat ikat janji, dan begitu juga pada mereka yang sabar dalam sengsara dan penderitaan dan dalam masa menghadap kemalangan atau bahaya. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang sebenar-benarnya bersifat takwa. Maka daripada ayat ini serta hadis yang disebutkan sebelumnya tadi, memadailah untuk dapat kita memperhatikan serta mengambil faham secara kasar apa dia yang dikatakan kebajikan itu, dan bagaimana pula yang dikatakan kejahatan, iaitu lawan kepada kebajikan yang dinyatakan itu. Tetapi fahaman secara kasar di atas ini akan dapat bertambah lengkap dan terang jika diperhati dengan cermat maksud-maksud sepenuhnya daripada suatu ayat lain yang pendek saja yang difirmankan Tuhan dalam Quran, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Maksud surah An-Nahl, surah 16 ayat 90. Maksud, bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh berbuat adil saksama, ini sama timbangan, dan berbuat baik kepada orang lebih daripada adil,
dan memberi-beri seperti antara kerabat-kerabat rapat, umpamanya ibu dengan anak. Dan Allah Ta'ala melarang jangan berbuat perkara-perkara yang busuk cemar pada kesopanan umum, iaitu perbuatan-perbuatan yang memberi malu atau yang tak bermalu, dan perkara yang terang-terang melanggar hukum kesusilaan manusia, iaitu perbuatan-perbuatan yang diingkari atau dikondem oleh semua orang, seperti mencuri, menyamun, menipu, berbohong, membuat inayah, dan perbuatan-perbuatan melanggar sempadan patut, iaitu melakukan kekerasan, berbunuh-bunuhan, menderhaka, membuat huru-hara, mengacau keamanan dan keselamatan isi negeri. Allah Ta'ala menasihati kamu dalam hal-hal ini, moga-moga kamu akan beringat. Ayat ini biasa dibaca oleh khatib pada penghujung khutbah pada kedua tiap hari Jumaat. Maka sungguh pun perkataannya pendek, ringkas, tetapi isinya amat luas dan padat mengenai jenis-jenis kebajikan dan kejahatan. Di dalamnya disebut hanya 3 kepala yang besar bagi kebajikan dan 3 kepala yang besar pula bagi kejahatan. Tetapi tiap-tiap satu kepala itu nyatalah merupakan satu tingkat yang meliputi segala rupa perbuatan kebajikan atau kejahatan dari jenis tingkat itu masing-masing. Dengan perbahasan yang lain, tiap-tiap satu kepala itu sama ada pada kebajikan atau pada kejahatan adalah meliputi segala macam kebajikan atau segala macam kejahatan yang boleh termasuk dalam jenis itu. Jadi pada jumlahnya 3 tingkat kebajikan itu meliputilah segala jenis kebajikan, dan 3 tingkat kejahatan itu meliputi segala jenis kejahatan pula. 3 tingkat kebajikan yang disuruh oleh Tuhan kita mengerjakannya itu tersusun dari yang rendah kepada yang semakin tinggi atau semakin besar, iaitu tiap-tiap kepala yang kemudiannya lebih tinggi daripada yang dahulunya. Demikian pula 3 tingkat kejahatan yang dilarang oleh Tuhan jangan kita kerjakan itu adalah tersusun dari yang paling terbatas lingkungannya kepada yang semakin besar dan luas mengenai hak-hak orang lain dan keselamatan umum, iaitu tiap-tiap kepala yang kemudiannya lebih besar dan lebih jahat daripada yang dahulu pula.